Seterusnya daripada Presiden kita, Datuk Seri Haji Razali Muhammad Shah. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat, rakan-rakan daripada media dengan isu-isu Papua yang ada. Pertama sekali nak mengucapkanlah terima kasih kepada rakan-rakan kita dari media yang dapat bersama-sama dengan kita petang ni untuk kita punya launching atau press conference kita untuk buat Malaysian Travel Fair. Untuk makluman semua, sebenarnya Malaysia Travel Fair kita adalah kali yang ketiga ni yang kita buat. Dan dua yang pertama kita buat di hotel, dan kali ketiga ni kita cuba buat di satu shopping complex. Perubahan yang baru untuk memudahkan orang boleh datang. Jadi untuk makluman semua yang ada, kita buat travel fair ni adalah untuk memberi peluang kepada rakan-rakan kita yang travel agent untuk mempromosi produk-produk yang mereka ada. Dan kita akan membuat secara berskala. Kita akan buat di setiap tempat, itu seperti di Shah Alam ke, di utara, selatan, Pantai Timur dan Sabah-Sarawak. Kita akan buat semua. Pasal ahli kita ada di semua negeri, jadi kita akan buat. Jadi tujuan kita akan buat event ni, kata orang lebih mudah akses kepada pelanggan kalau kita buat di shopping complex ni rather than kalau kita buat di Dewan. Dan untuk maklumat sebenarnya, yang kalau kita punya travel fair yang in charge tu adalah Ustaz Mushid Jadi dia in charge untuk semua. Saya kata daripada Papua je lah, jadi kita betulkan sikit. Sini sebelah ni adalah kita punya GM kalau nak berurusan dan sebagainya. Jadi kita akan buat pada 31 Julai hingga 2 Ogos di Kompleks PKNS Shah Alam, daripada 10 pagi hingga 10 petang. Dan kita expect untuk partisipan sebanyak 130 ke 150 booth, atau lebih kurang dalam 50 lebih kurang dalam 100 travel agency lah yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi di masa tu kita akan buat semua, selain pada umrah dan haji, kita akan buat juga untuk buat inbound ataupun hotel dan sebagainya yang ada di Indonesia untuk kita promote bersama. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Haji Razali Muhammad Shah. Seterusnya kita akan ke Ustaz Haji Murshid Abu Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'jihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya hormati Datuk Seri Presiden Datuk Seri Razali, Syekh Hafizuddin, CEO pada Papua Sdn Bhd, Pengerusi Majlis, Puan Bulan, rakan-rakan jawatan kuasa Exco Papua Sdn Bhd, rakan-rakan media yang sudi hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas persudian Tuan-Puan untuk hadir hari ini. Pertamanya, seperti yang Datuk Seri sebut, rancangan ataupun perancangan untuk kita buat Karnival Pelancongan Islam, Karnival Pelancongan Islam Papua Muslim Travel Fair yang akan kita buat pada 31 Julai sehingga 2 Ogos adalah susulan daripada program-program yang dah mula kita buat di yang sebelum ni, Grand Baraka Hotel di Ampang. Dan kali ketiga ini kita berhasrat dan bercadang untuk keluar daripada hotel kita sendiri yang sebelum ini, pergi kepada pusat membeli belah yang kita bermula dengan KNS Shah Alam, insyaAllah ta'ala, 31 Julai sehingga 2 Ogos. Dan ianya adalah suatu permulaan kepada jelajah program Karnival Pelancongan Islam kita di negeri-negeri lain juga, insyaAllah ta'ala, dan akan dimaklumkan masa demi masa lah, insyaAllah. Tujuan dan hasrat kami di Papua Persatuan Umrah dan Haji Malaysia adalah untuk mengetengahkan ahli-ahli kami yang lebih daripada 800 ahli syarikat-syarikat Muslim
di seluruh Malaysia, berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan. Pertamanya semua ahli-ahli kami ini berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan, dan kita nak bawa mereka kepada exposure yang lebih besar dan lebih luas, bukan sekadar dalam Selangor saja, tapi di luar Selangor. Dan kita dalam situasi perkembangan semasa, kita melihat kepada situasi geopolitik yang ada, melihat kepada keadaan perang yang sedang berlaku di Timur Tengah, melihat kepada hasrat Kementerian Pelancongan Malaysia untuk mengetengahkan juga syarikat-syarikat agensi pelancongan yang berdaftar untuk membanteras syarikat-syarikat ataupun penipuan-penipuan dalam industri. Maka kami di Papoh berhasrat selepas meeting demi meeting untuk adakan karnival ini secara serius dan lebih kepada suatu siri-siri yang akan kita bawakan kepada masyarakat lah, dan bermula di PKNX Shah Alam. Dan alhamdulillah setakat sekarang lebih daripada separuh bos-bos kami, daripada 130 ke 135 bos sudah pun ditempah, alhamdulillah, dibayar penuh dan ditempah. Dan kita masih ada lagi bus-bus yang kita buka. Syaratnya adalah mereka yang ingin mendaftar, pertama adalah berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan. Sebab kita menghadapi suatu situasi yang agak tidak baik di luar, antaranya adalah pengurusan DIY yang tidak berlesen penuh dan tidak bertanggungjawab kepada industri. Bila mana berlakunya penipuan hotel, penipuan penerbangan, penipuan transportasi di luar negara, maka bila dicari balik siapakah pengendalinya, maka kita dapati mereka bukanlah syarikat berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia, bahkan bukan pun ahli dengan persatuan kita, dan juga bukan persatuan-persatuan yang berlesen di bawah kementerian sendiri. Oleh sebab itu kami di Papoh merancang untuk buat karnival Islam ini untuk mengumpulkan kembali. Dan yang paling utama adalah untuk bumi putera Islam yang berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan dan ahli kepada Papoh itu sendiri. Dan kita juga buka sebenarnya bukan sekadar untuk ahli Papoh, kita buka juga untuk ahli bukan ahli Papoh, untuk bersama dengan kita sebagai penjual ataupun mereka yang membeli bus, dan bersama dengan kita lah, insya-Allah taala. Tapi syarat kita adalah mereka perlu berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia untuk kita atasi masalah-masalah penipuan yang ada dalam industri. Kalau tuan-puan boleh lihat penipuan umrah, penipuan pelancongan luar ataupun dalam negara, banyak melibatkan mereka-mereka yang tidak ada lesen. Dan bila mereka tidak ada lesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia, masalahnya pantauan daripada kementerian, nak report kat siapa, nak ni dengan siapa, itu jadi masalah besar. Jadi kami di Papoh dengan secara seriusnya mengambil satu tindakan adalah untuk buat karnival pelancongan Islam di seluruh Malaysia, tapi kita bermula di Selangor, insya-Allah taala. Walaupun kita bermula, ini adalah kali ketiga kita buat, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baiklah di kalangan ahli, dan juga mereka-mereka yang nak datang untuk membeli pun dah mula bertanya kepada Papoh bila dan sebagainya, insya-Allah taala. Oleh itu, bagi berkenaan dengan siaran media, saya minta secara rasminya boleh follow apa yang dah kita sediakan kepada semua pihak media lah, kan. Benda ni kalau untuk nak dibuat sebaran dan sebagainya, saya minta untuk di-capture daripada apa yang dah kita berikan ni lah, kan. Saya tak baca sebab panjang, tapi apa yang dah kita nyatakan di situ semuanya dah tercapai maksudnya lah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Haji Moshid. Karnival Pelancongan Islam Papoh Muslim Travel Fair. Okeylah.